Ramai orang yang buat sales tapi mereka ni tak tahu cara nak close dia dengan cara yang betul. So kalau anda kat luar sana orang yang selalu buat sales tapi kena reject, so anda kena tengoklah video ni sampai habis. Ada 4 step cara nak pujuk pelanggan. Nombor 1, kena tanya soalan. Kenapa nak kena tanya soalan? Sebab bila kita nak buat sales ni, kita kena faham dulu pelanggan. Bila kita tak faham pelanggan, sebab itulah kenapa skrip kita berterabur ataupun pelanggan ni dia rasa macam annoying dengan kita. Sebab itulah kadang-kadang kita ni bagi solusi yang tak kena pada masalah dia sebab kita tak tanya dulu soalan-soalan pada dia. Contoh kalau kita jual penapis air, kita boleh tanya, kat rumah ada penapis air ke sebelum ni? Ataupun ada tak mana family yang pernah pakai penapis air? Dia ramah apa ya? Ataupun boleh tanya juga, kat rumah ada tak budak kecil? Bila kita dah faham situasi dia, bila kita dah tahu tentang masalah dia, kemudian barulah kita boleh masuk step kedua, iaitu apa? Kita sambut jawapan dia. Bila kita sambut jawapan dia, barulah pelanggan dia jadi selesa. Cara macam mana nak sambut jawapan? Soalan yang kita tanya tadi, jawapan daripada dia, kita ulang balik. Contoh kalau dia kata, oh saya ada 2 orang anak kat rumah. Oh ada 2 orang anak ke kat rumah? Sama lah macam kakak saya pun ada 2 orang anak juga. Laki ke perempuan? Maksudnya kita bagi dia selesa dulu. Sambut jawapan dia. Jangan terus masuk point nak menjual. Kenapa? Sebab nanti pelanggan akan rasa macam annoying. Kenapa tanya soalan tu? Tapi kau pun macam tak layan. Nampak tak? So benda ni yang selalu saya buat dululah bila saya jual rumah. Saya akan tanya pelanggan saya. Duduk dekat mana? Duduk dekat Ceras. Oh Ceras. Kebetulan saya ada kawan juga dekat Ceras. Oh kerja kat sana ke? So dia buat dia selesa. Dan dalam masa sama kita bertanya tu dan kita sambut jawapan, sebenarnya kita sedang buat analisa tentang pelanggan punya situasi. Lepas kita dah faham masalah pelanggan, kita dah sambut jawapan dia pun dah selesa, baru masuk step ketiga. Kita cerita. Semua solusi yang kita dah ready nak tembak dia tadi tu, kita buat dalam bentuk cerita. Oh akak tahu tak, sebenarnya hari tu adalah seorang kawan saya yang bercerai. Dia pun suka juga beli dekat rumah area sini. Sebab apa? A, B, C, D. Rumah ni dia ada fasiliti A, B, C, D. Nampak? So kita pun masuk semua kelebihan-kelebihan tu lepas kita dah buat dia selesa, lepas kita dah faham pelanggan, kemudian kita buat dalam bentuk cerita. Sebab cerita ni dia ada nilai emosi, bahkan orang akan fokus, orang suka dan orang akan mula tertarik untuk kena racun dengan kita. Dan nombor 4 yang terakhir adalah kena pujuk nasihat. Bila kita nak close pelanggan kita ni, kita kena buat dalam bentuk pujuk nasihat. Kita tak boleh paksa dia. Sebab bila kita paksa, pelanggan akan rasa macam dihina. Dipaksa ni menyebabkan pelanggan rasa macam annoying dan tak suka. Dan pelanggan juga ada yang tak suka macam kita merayu sangat-sangat. Nanti dia rasa sangat bersalah. Menyebabkan dia pun rasa macam, annoying ni, tak nak beli dengan dia ni. Keyword yang tepat adalah kita kena pujuk. Macam mana kita pujuk kawan kita, macam mana kita pujuk family kita, mak ayah kita. Macam itulah kita pujuk pelanggan. Nasihat dia. Baru rugi tak beli rumah ni. Sebab apa? A, B, C, D. Kita cerita balik. Tapi cerita tu dalam nada macam memujuk. Dan kita nasihat dia. Risau nanti kalau kata anak nanti sakit kalau dapat air yang tak ditapis. So kita pun cerita secara nasihat. Pujuk nasihat dia. So itu adalah 4 step yang saya buat. Alhamdulillah lah dengan cara ni lah saya jual rumah. Saya jual produk murah macam keripik kat pasar malam. Saya pernah guna ni untuk online dalam WhatsApp, dalam call untuk close produk harga ribu. Untuk package travel, sama je step dia. Saya gunakan 4 step ni dan Alhamdulillah semua berjaya walaupun benda ni perlukan latihan. Alright, siapa nak belajar lagi banyak pasal closing, boleh follow TikTok saya dan komen, nanti saya akan share lagi banyak.